anak kara waktu beli Quran anak kara tulisannya kaku. Jadi anak kara wayak aku Quran ni kita tak siri. Kalau orang nak pun nak tak mungkin tak siri. Sebab dia baca Quran dia apa-apa Quran dia tulis. Sebab dia tulis tu nak betul nak dia baca dengan dia ngapa. Atau Kelah ingat kalau misalnya kata tinggal zam dalam Quran ada zam ni tak ada zam. Jadi dia proof jabatan proof Quran dia. Jadi selama cikgu ni Al-Fadil kita nak pun biar dia step ke gapo. Tapi asli kita nak kasih lah. Kita tanya dia macam selesai dia. Kita foto sama tak aja. Sebab kalau nak atas apa surat ke gapo, kita aja nulis apa surat nak atas CG ke gapo. Tak tengok nak tulis Jawi dia tu. Ramai lagi pada kita ni. Nak mari pakai ya belakang tu. Kita masa buat perjumpaan ada dalam video tadi. Kita tu siap mari gapo walaupun sebut